Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah kepada semua follower saya di YouTube, insya-Allah saya akan buat beberapa konten yang menarik. Saya nak ajar mengaji. Kita akan bermula dengan Iqra. Jadi siapa yang belum follow saya, tolong follow dulu, tolong subscribe dan tolong support apa yang saya nak buat untuk umat Nabi SAW. Saya harap sangat dengan cara ini dapat membantu semua. Lagi-lagi mereka yang malu nak belajar Al-Quran, yang malulah kata umur dah 40, umur dah 50, malu nak belajar mengaji. Mudah-mudahan dengan konten saya ni, insya-Allah dapat membantu anda semua untuk pandai membaca Al-Quran dengan baik. Insya-Allah kita akan mula dengan basic dulu. Kita akan mula dengan Iqra, daripada Iqra 1 sampai Iqra 6. Insya-Allah saya akan ajar cara penyebutan. Tapi bukanlah kita nak tahu cara sebutan tu masuk kat mana. Tak. Itu kalau nak macam tu, kena berguru lebih baiklah. Ini orang awam, konten untuk orang awam yang baru nak mula belajar Al-Quran. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan konten saya ni dapat menarik minat anda semua untuk belajar Al-Quran. Nanti dah rasa macam semangat nak belajar, pergi cari guru mengaji dan sebagainya. Boleh insya-Allah kita akan mula dalam waktu yang terdekat insya-Allah. Yang mana konten saya ni tajuk dia apa? Tajuknya 3 minit dah pandai Iqra. 3 minit dah pandai Iqra insya-Allah. Insya-Allah kita akan buat beberapa episod lah sampai habis Iqra 6. Dengan izin Allah insya-Allah. Dalam waktu 3 minit anda akan pandai semualah, pandai nak sebut huruf, cara penyebutan dia dan sebagainya. Insya-Allah mudah-mudahan memberikan manfaat. Saya harap sangat semua tolong support saya dengan like, subscribe, share banyak-banyak video saya. Mudah-mudahan menjadi asbab kebaikan kita semua dunia dan akhirat. Boleh? Insya-Allah. Assalamualaikum.